Assalamualaikum Hari ni Kurusan nak bawa mari tengok nak kelokuk lah ataupun nak lah tawar dah. Piyah dah so mari boleh mari jalan nak ni nak je buka hari mak dah. Oh barang subuh ada lah, barang ulai, barang nasi, barang tangga ruah ke apa lah. Boleh mari lah sini. Lepas tu suasana je molek Lepas mari tengok suasana je lagu mana. Jadi hari ni lah Kurusan duduk di panggil nak lokuk lah. Nak Taitoson tengok ni. Oh, orangnya ramai lah nak sini ada belakang lah dengan barang taknya ruah dah, barang ulai-ulai, nasi kombok ke apa, baju-baju. Tapi sini so aku nak bagi tengok kedai ye lah. Kedai panggil kayang lah. Dia panggil yang sud kayang sebut pai rasa lah. Kita mari tengok kedai. Ni panggil kedai apa sini? Arena kayang. Kayang, arena kayang sebut pai. Dah, ni be. Oh, tengok duk gatus yang sud dah ni. Oh, ada jual nak maak. Ini nak maak. Hari ni nak maak di lokuk dah. Piano jual. Pagi lah nak ni start dah. Lepas subuh apa tengok. Tengok dah. Lepas tu nak mana lagi? Lepas tu nak wala. Lepas tu nak pergi. Nak pergi macam dah. Hari pun nak pergi. Pergi lasang dengan maak. Lasang dengan maak. Oh, jadi tengok aja yo jadi ni tengok. Oh, hati molek ni. Lepas tu apa kek tu jual? Tu 5 kuk. Lepas tu 15. tu. Dah laka. Mula dia 5 kuk. Mula dia 5 kuk dah. Ni tengok aja boleh pilih ni. Ada dengan ni. Apa panggil sayak lah. Apa ni ni apa kuk 5 kuk dah. Tu 5 kuk. 5 kuk ni tengok ni. Oh, ni kulit. Halah dah ni. Tu numsuk 10 kuk. 10 kuk numsuk dah panggil. Apa ni pulak air dah. Pulut 5 kuk. Pulut 5 kuk apa ni. Kuah nyicah je dah. Okey ni tengok ni kedai Arena Kaya Semut Pai. Dia nak boleh mari sini dah. Oh, jadi ni tengok ni. Duduk di sini. Panggil tep bucusuk. Nah, di bucusuk ala tawar ni. Ni ada dah. Ni dia nak mari boleh mari di sini dah. Okey. Kalau pio sangke dah review lagi. Lagu mana lah, mereka ni lagu mana. Okey, jadi dah barang murah-murah beli makan pagi-pagi sedap lah. Mari. Okey, boleh mari lah. Kalau nak order boleh kat lah? Boleh. Nak order lah ada botol tak? Tu tengok. Fake ada tu kot tu lah. Fake book Sakila. Lepas tu botol lah. Kayang. Yo awak dah arah tong lo. Dia nak lokuk dia ni panggil ada belakang lah bagi makan dah. Tak kira kita nak tepung ke apa dah. Lepas tu bagi nasi pulut, nasi daging ke apa sini ada ni. Sini jadi kedai ni so ni. Ni panggil kedai ni dan juga memang soho juga ni. Apa sini? Nasi apa? Daging. Nasi daging lah. Pak Soho mana tuai nak hari? Tuai duk Belakang dia. Oh, tu baru buat tu. Sate pun lah. Ada belakang sini. Ni tuai jom hari ni. Aduh, jadi sini Pak Soho ni. Pak Soho daging. Paling ada dengan pulut tau. Ni asal. Pulut ni. Dia nak mari makan boleh kedai sini dah. Kita tengok buku tak ada saya apa buku hari ni. Banyak dah, dah berusaha kawan dah. Ni tengok. Mari buat diri mereka dah. Mereka mari buat diri. Sini ada juga ni panggil bagi kepuk, bagi pakai air dah. Sini jual ke apa ni? Kepuk dah. Kepuk waktu air apa sini? Cakuai ada juga dah. Oh, jadi jual nak mak hari ah. Lepas tu nak lain dah tak? Nak lain mana? Dah ni tengok boleh belilah kedai sini. Barang makan ada banyak ni. Lepas tu kepuk kak ada kat kepuk dah. Kak, kepuk ada juga lah. Ada. Ni tengok dua degan dah sok-sok tu. Ni ada kepuk. Kepuk son apa kau ni? 2,500 ni. Murah. Boleh 5 kok dah. Lama terkejut. Boleh 5 kok catung banyak ni. Mereka duk kena sok-sok. Dia nak mari beli lucing boleh kedai ni. Kak ada apa dekat kedai sini? Macam-macam ada kedai ni. Ini ada kedai. Ada kayang numsut. Satu. Betul air. Ni tengok ni. Suci. Dah ni suci patut air dekat dah. Duk jual anak sini ajalah. Ni dekat duk dalam ni. Ni ada belakang bagi ada budak pun ni. Retak lah retak. Oh ya. Oh, sini kita apa ni? Sini kedai tuk yang murah. Okey. Pokok mama malih, mama apa tu panggil? Mama kali. Mama kau lu apa kok sah? Pokok ราคา50 kayu 35. 35
Ha ni. Lepas ni ada bagai-bagai apa dah ni ni? Dia nak ke 15 tinggal 10 kau. Ni tinggal puluh kau. Oh, bagai-bagai lelang ni, tepung banyak ni di sini. Nah, ada jual kak. Ingat nak mak ni. Boleh tepung kain poka no lah ke. Ni ada tengok ni. Kalau ni banyak kak je dah. Oh, banyak kak lain nak ni. Berapa kayu. Tentu malah. Ni satu kedai panggil budak Hafiz Hamad duk beli ni. Oh, mai mana ni Hafiz ni? Dek. Dek Hafiz mana? Hafiz mana? Dah lawa. Tengok beli. Banyak perkara sini buat Hafiz. Mari belilah. Boleh mari belilah kedai ni. Duk di nak juga ni, nak laku. Apa ke ekor bai? Ke kagak bai? Ni. Oh, wallet ke kagak can. Hak bai ni hak apa ke ni? 20 ke. Hak biasa ni. Biasa 5. Budak-budak kan ni ke kagak yang dah bai jual sini, mai jual macam le. Jual apa je bai? Mak hari ah. Apa mak hari mo lah. Ni ke kagak ni. Dia cari ke kagak boleh budak budak boleh. Nah, mari tengok sini. Dua kemana tu? Apa ni wallet ni? Ada 20 dah laku lah. Mari beli orang di Pak Bel. Bagai-bagai alat-alat mutu tangan rua ada juga jual sini dah. Ada dengan tajah tak. Batu banyak agu-agu. Banyaklah cuk-cuk dah ni. Bagai tangan dua kan. Macam ada jual je kok. Duk dia watar lah. Bayar kat molek lah. Oh, bayar kat molek dia watar lah. Dia bang jalan nak ni boleh lah. Bang jalan lah. Sudah jalan bang ke sini kerana lah. Ataupun tengok view. Dah. Memang molek sungguh lah. Bayar kat dia. Dia jual nak mak. Hari mak sehari. Biar aku 7 aku miliar tu ada lah. Anak Yasta. Ni. Boleh lah mari jalan, bang.